Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fahmi bin Syahrudin daripada Sekolah Rendah Islam Seri Al-Ummah Taiping akan membentangkan tentang aplikasi kelas 7 sebagai sistem ganjaran digital dalam meningkatkan penglibatan murid semasa PDPC. Seperkenalkan ahli-ahli dalam kumpulan saya iaitu Cikgu Yasmin, Cikgu Nur Hazwana, Cikgu Siti Nur Syafini serta Siti Zubaidah. Bagi pengenalan, penglibatan murid penting namun tahap masih rendah iaitu kurang fokus, pasif, kurang respons. Maka kelas 7 sebagai alternatif untuk meningkatkan motivasi melalui ganjaran dan gamifikasi. Kajian menilai keberkesanan kelas 7 dalam meningkatkan pelibatan dan tingkah laku murid serta membantu guru integrasi teknologi PDBC, pembelajaran dan pemudahsyaraan. Berikut ialah contoh penggunaan kelas 7 bagi kelas 5 Asyafi'i di Sekolah Rendah Islam Al-Ummah Taiping. Buat pengetahuan semua, saya pernah menggunakan kelas 7 ini di sekolah lama saya iaitu Sekolah Rendah Tahfiz Ibn Sina, dan kali ini saya menggunakan juga lagi kelas 7 ini di Sekolah Rendah Islam Al-Ummah Taiping. Saya telah menggunakan kelas 7 ini sejak tahun 2023. Metodologi bagi kajian ini ialah menggunakan pendekatan gabungan kuantitatif dan kualitatif. Sampel ialah murid tahap 1 dan 2 di Sekolah Rendah Islam Al-Ummah Taiping. Kaedah pemerhatian dijadualkan terhadap murid-murid tahap 1, manakala soalan selidik dan perbandingan sebelum dan selepas penggunaan kelas 7 dijalankan terhadap murid tahap 2 iaitu kelas 5 Asyafi'i dan 5 Hanafi. Analisis deskriptif untuk melihat perubahan penglibatan murid, dan terdapat juga tempoh kajian beberapa minggu bagi mendapatkan dapatan yang konsisten. Bagi dapatan kajian, pretest dijalankan terhadap murid. Tahap penglibatan murid dilihat secara sederhana. Kekuatan, usaha dan kerjasama tinggi. Kelemahan menunjukkan bahawa keyakinan dan motivasi masih rendah, dan wujud jurang perlibatan antara murid ketika PDPC dijalankan. Setelah menjalankan kelas 7, dapat dilihat tahap penglibatan murid lebih tinggi, peningkatan keseronokan, fokus dan penglibatan aktif, kerjasama dan penyertaan murid lebih konsisten, serta terdapat sedikit variasi pada aspek keyakinan dan tanggungjawab. Berikut ialah jadual dapatan pretest yang telah dijalankan. Manakala berikut pula ialah jadual dapatan post-test yang telah dijalankan. Berdasarkan perbandingan post-test dan pretest, berlaku peningkatan bagi semua item. Motivasi, fokus dan keberanian murid meningkat. Penggunaan kelas 7 dilihat memberi impak positif. Hal ini menunjukkan ganjaran dan maklum balas meningkatkan motivasi murid. Seterusnya, gamifikasi menjadi PDPC lebih menyeronokkan. Namun, keberkesanan bergantung kepada kreativiti guru. Rumusan dapatan kajian, penglibatan murid dilihat meningkat daripada sederhana ke tinggi. Murid lebih aktif, yakin dan responsif. Seterusnya, membentuk tingkah laku positif dan suasana PDPC yang lebih interaktif. Rumusan dapatan kajian, penglibatan murid dilihat meningkat daripada sederhana ke tinggi. Murid lebih aktif, yakin dan responsif. Seterusnya, membentuk tingkah laku positif dan suasana PDPC yang lebih interaktif. Secara kesimpulannya, kajian berjaya capai objektif menilai keberkesanan kelas 7. Seterusnya, terdapat peningkatan ketara, perhatian, keberanian, motivasi, kerjasama dan pelibatan murid.
Pembelajaran menjadi lebih menyeronokkan, interaktif dan murid lebih responsif. Seterusnya, bilangan murid pasif berkurang. Dan seterusnya, integrasi teknologi, gamifikasi dan ganjaran memberi impak positif terhadap tingkah laku dan penglibatan murid. Sekian daripada saya, penggunaan kelas dojo di dalam kelas di Seri Alumah Taiping. Sekian, terima kasih.